Antara pesan guru saya sebelum saya melangkah ke alam pekerjaan adalah menabung, menabung dan menabung. Kenapa beliau kata begitu? Tonton video ini sampai habis kerana ia memberi manfaat yang baik untuk anda yang sudah bekerja ataupun baru saja bekerja. Antara pesan guru saya adalah cara untuk pastikan gaji kita bertahan lama dengan menggunakan formula berikut. Gaji tolak simpanan bersamaan dengan belanja. Sebelum anda pegang duit anda, asingkan dahulu sekurang-kurangnya 10% untuk tujuan simpanan dan pelaburan. Pelaburan macam mana? Pelaburan dari segi ilmu. Baca buku dan tambahkan ilmu. Bila sudah ada simpanan, barulah anda belanja selebihnya. Jadikan ia satu tabiat dan habit setiap kali gaji masuk. Jangan belanja dahulu. Kerana bila kita belanja dahulu, duit itu akan habis kita gunakan. Itu adalah fitrah manusia. Jika anda jenis yang boros dan tidak boleh tengok duit yang banyak, ada satu cara yang mudah untuk anda gunakan. Gunakan taktik ini. Simpan emas. Kerana emas dapat kekalkan nilai dan kurangkan nafsu berbelanja. Emas juga adalah duit, tapi dalam bentuk yang lebih bernilai dan lebih kalis inflasi. Anda boleh mula menabung emas dengan bermodalkan serendah RM100 melalui akaun Get Public Gold. Macam mana nak bermula? Boleh tekan butang sign up ataupun mesej saya. Biar langkah anda kecil tetapi konsisten. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.